26 tahun lepas, bermula dengan sebuah kedai kopi kecil di Ipoh dan hari ini lebih 200 cawangan di dalam dan luar negara. Mereka juga mempunyai produk yang dipasarkan di seluruh Asia. Jejak perniagaan Old Town White Coffee ibarat benih yang kecil menumbuhkan pohon yang rindang, yang bererti idea yang kecil hari ini boleh menjadi kejayaan yang besar pada masa hadapan. Kami di Akar Digital menjalankan kaji selidik terhadap kejayaan kempen pemasaran dan inovasi produk oleh pengasasnya Goh Ching Mun dan Tan Se Yap. Pintar dan konsisten dalam strategi pemasaran menjadi faktor utama kejayaan beliau. Bila ditanya rahsia kejayaannya, beliau berkata menggunakan produk tradisional yang dikenali ramai dengan sedikit pembaruan dan pemasaran yang berkesan adalah kunci utama bagi meningkatkan kekuatan brand untuk memasuki pasaran yang lebih besar. Konsep pemasaran konsisten serta trend pengguna adalah tiang ukur kepada kami untuk membantu mana-mana pemula atau pemilik SME yang sudah bersedia untuk melonjak ke pasaran yang lebih luas, kerana kami yakin benih yang kecil menumbuhkan pohon yang rendang.